Yang kita dapat saksikan di kaca TV ni mungkin ada sedikit penerangan daripada doktor bagaimana sebenarnya boleh orang kata boleh jadi macam tu, doktor. Okey. Sekiranya ini ialah model yang normal ya. Sekiranya kita biarkan arthritis tu berubah sedikit demi sedikit, maknanya kita ada kerosakan pada rawan dan kerosakan ini kita biarkan. Dan dia akan berubah daripada normal kepada begini. Dan juga akhirnya dia akan jadi rosak begini. Dan sekiranya dia jadi begini, jadi lutut kita akan berubah bentuk juga menjadi apa yang kita lihat di dalam gambar tadi. Dia akan jadi bengkok. Dia akan bengkok kerana sebahagian daripada rawan tu lebih haus daripada Yes. Jadi sekiranya dia dah jadi begini, jawapannya kita harus tukar sendi ni dengan sendi yang palsu. Okey. Bermakna apa cara nak tak nak kena buat pembedahan. Sekiranya kita biarkan kerosakan itu berlarutan tanpa rawatan, dia akan akhirnya dan tetapi untuk mencegah daripada lutut itu menghadapi operasi tukar sendi, kita kena juga buat pembedahan juga. Contohnya sekiranya dia ada ACL yang putus, kita perlu rawat ACL yang putus tu untuk stabilkan lutut dia supaya sendi dia tidak rosak dan berakhir dengan kena tukar sendi.